Apron. Apron. Thank you. Nah. Sendiri. Itu ya. Kau bawa Apron kuih. Ni rumah Chef Zam tau. Berani pakai apron kuih. Pakai apron kuih kat sini. Saya tolong. Macam ni. Ketupat soto Chef Zam ni ada macam-macam ni. Si ketupat soto dia semua. Siapa buat yang simple-simple. Ketupat soto ya. Soto tegas, soto kat belakang. Beras pulut susu sayang. Beras pulut susu. Dia kata tadi apa? Beras tu kena berlemak. Dah berlemak Jenis dia. Rasanya dah berlemak. Lepas tu kena ada santan. Santan ada. Halba dah ada. Lepas tu 2 bulan bawang merah. Ada 2 bulan bawang merah. Limayang macam mana? Limayang macam mana maksud dia? Kita dah dapat 2 batang tadi. Garam dan gula sekut rasa. Lepas tu dia air. Okey, sayang. Sayang. Cuba cek soto. Tajuk chef. Sebentar chef Zam tak ada ni. Kejap. Sayang. Masuk. Kita surprisekan dia. Apa? Kita tak boleh buat ke? Saya pergi cek soto. Habis Samsung ni siapa nak pakai kan? Saya sayang. Boleh kan saya pakai sendiri tapi nak belanja. Aku tak pakai apron. Okey. Cuma nanti Datuk bila sebenarnya I nak you betul-betul dekat tengah mic. Okey. Dah berapa tahun kan bini chef? 1990 kalau kita start belajar lah. 90. 36. 20 tahun Okey. Alright. Berapa buku? Roll. Kita pernah tulis buku teks untuk gunakan huruf. Oh. Foundation Practical Cookery. Okey. Alright. Alright. 40 ada orang tengah tu sendiri. Saya buka, saya meniaga kuih pun tak pernah nampak. Sebab dia beli. Tapi chef kita ni yalah orang Terengganu lah. Of course. Tapi sangat-sangat mengangkat warisan makanan Terengganu Ya, kerana memang nak fokus Terengganu nampak. tak juga saya memperjuangkan sekarang ni dah umur. Teacher dah boleh ambil kejap lagi dah. Kita boleh sekali. Apa ni, kalau dulu masa muda lah, kita lebih fokus pada French cuisine lah, orang putih tu, western. Kalau kita tak nampak untuk memartabatkan lagi warisan apa ni? Bagaimana warisan kita, ya. Dan sekarang ni saya mula dengan benda yang lebih saya familiar. Kalau selepas ni negeri-negeri lain nak berkolaborasi untuk kita menengahkan lagi makanan warisan, saya sudi. Tapi untuk permulaan 50% dulu, saya jatah mahal. Kalau dia dah nak baca cerita macam of course quality. Dalam bini tak ada? Dia tak ada. Dia tak ada. Tapi insyaAllah Chef, kita cuba usahakan. Dia satu jemput yang ini kita dia nak. Masih ada. Dia jemput ikan? Dia jemput ikan tapi yang ini bilis. Asalnya nasi goreng ikan, jemput ikan ni. Asalnya orang kampung masak ikan goreng ni banyak ikan murah. Kalau ayam lebih mahal. Terbalik dah zaman sekarang. Jadi kalau kita makan ikan goreng yang tak lebih tu, pagi besok mak kita goreng nasi tambah ikan goreng tu. Tu jadi nasi goreng ikan. Jemput-jemput pun tetap isi ikan. Betul-betul. Rupa dah ada dan jemput.